Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan kongsikan cara untuk menghantar tugasan ke Google Classroom. Mula-mula kita klik kepada masuk Classroom. Di sini cikgu dah invite kita masuk ke dalam kelas. Jadi kita perlu tekan perkataan join di sini untuk kita masuk ke dalam kelas subjek ini. Jadi tekan join. Ini adalah kelas kita iaitu Google Classroom 2026. Kita scroll ke bawah. Bawah ni ada folder tugasan. Klik folder tu. Yang bawah ni adalah arahan yang cikgu suruh kita laksanakan. Yang pertama adalah create kelas setiap kelas yang anda ajar. Kedua, screenshot kelas bersama dengan folder tugasan untuk setiap kelas. Dan ketiga, hantar screenshot tersebut ke Google Classroom. Apa yang perlu kita buat adalah kita klik kepada add or create. Kemudian pergi kepada file. Dan dekat sini upload, kita pergi ke browse. Kita cari file yang kita nak hantar. Tadi kita dah screenshot. Jadi kalau screenshot tu dia akan duduk pada picture. Jadi kita tekan picture ni. Kemudian tengok pada folder screenshot. Dekat sini kita cari apa yang kita nak hantar. Yang kita nak hantar ini adalah ni. Kelas 1 sinar. Kita highlightkan 1 sinar. 2 kindi dengan 3 kindi. Kalau ada 3, 3 lah. Kalau ada 6, kita ambil 6 tu. Kemudian tekan open. Di sini dia akan masuk ke 3 file ni. Dalam ni. Kemudian kita akan tekan turn in. Kemudian tekan turn in sekali lagi. Kalau misalnya kita silap hantar tugasan, sepatutnya kita ada 7 file tapi kita hantar 3 file. Jadi kita nak resubmit balik semula. Kita tekan unsubmit ni. Kemudian tekan unsubmit. Kita boleh pangkah yang salah ni. Kita add or create, klik add or create. Pergi ke file. Pergi ke browse. Pergi ke picture. Klik pada folder screenshot. Dan cari balik file yang kita nak hantar. Dekat sini sekarang kita nak hantar ada 7 file. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian klik open. Kemudian klik turn in. Klik turn in sekali lagi. Jadi kalau keluar unsubmit ni maknanya kita dah hantar dan cikgu dah terima kita punya tugasan. Itu saja. Terima kasih.